Selamat pagi. Dina sekarang berada di Perlis. Sekarang Dina berada dekat Country Road di Perlis. Aku ucap Cathy the home station tu. Saya difahamkan, saya dijemput untuk berjumpa dengan satu keluarga yang ada 3 generasi yang masih hidup bekerja sebagai guru. Okay, saya nervous sebab kita nak pergi satu rumah yang penuh dengan guru. Kita kena jaga cara kita bercakap. Kita kena jaga penggunaan tata bahasa kita supaya kita bunyi intelligent. Tu je aku dah mix bahasa dekat situ. Jom! Baiklah, sekarang Dina bersama 3 generasi guru, keluarga Tuan Haji Abu Samar dan Tuan Haji Wan. Kita dengan panggilan Wan pun ada dekat sini. Alhamdulillah. Wan, soalan pertama adalah orang untuk generasi yang pertama. Apa yang menggerakkan Wan untuk menjadi seorang guru, Wan? Alhamdulillah, naknya guru tu dia bukan dia datang daripada cita-cita awal kita lagi. Cita-cita awal lagi kita nak jadi cikgu, jadi dengan izin Allah SWT, Allah Ta'ala angkat semua dia cikgu mereka. Anak-anak cucu, cicit semua jadi cikgu. Jadi nawaitu kita untuk nak menyampaikan pendidikan kepada generasi-generasi kita ya. Ya. Sama ada yang baru-baru yang terkendian. Semoga ikut semangat sebagai seorang guru. Sebagai anak yang sulung lah kan. Bila kita tengok ibu dengan ayah kita berkhidmat sebagai guru, kita tengok kan, sekejap lagi bila mak dengan ayah balik sekolah, diorang akan macam kata buat kerja sekolah ni. Kan? Kita jadi excited bila nanti mak akan panggil kan. Excited? Boleh tak tolong mak macam contohlah rek kertas. Bukan rek kertas. Macam kata lukis ABM, buat ABM. Jadi kita seronok dah sebab ibu kita menimba ilmu untuk pengetahuan, knowledge untuk pengetahuan, tetapi kita boleh apply knowledge kita tu untuk kepada pelajar generasi yang akan datang, insya-Allah. Memang orang kata apa, jadi cikgu ni sebenarnya sangat-sangat miracle. Sangat-sangat seronok sebab kita surrounding kita adalah, especially Umi mengajar sekolah rendah. Macam ibu dia ada juga mengajar sekolah menengah. Tapi kemudian dia turun ke sekolah rendah. Dan dia akan dapat compare lah sekolah rendah dengan sekolah menengah. Dynamic tapi bila kita mengajar di sekolah rendah ni, ya Allah ya Tuhanku, sangat-sangat seronok. Because kita nak kena jaga anak-anak yang kain putih. Yang really kain putih yang kita nak kena didik. That's why to me, nak menjadi cikgu bukan just a teacher only. Nak menjadi cikgu bukan just teaching only. But nak menjadi cikgu adalah you nak membina modal insan. Sebab hari ini kalau kita tengok, kebanyakan ibu ayah lebih berfokus ke menjadian akademik. Lupa kepada adab dan akhlak. Asalkan dekat paper tu A. Tapi hakikat dia sebenarnya bila ada adab, akhlak akan ada, akademik akan cemerlang. 3 A di situ sapu habis. Betul. Tapi bila tak ada adab, jadi gila kan. Sebab tu kita sebagai pendidik duduk di sekolah pun macam budak panggil Umi, macam Umi pun panggil Umi. Dan mak selalu sebut, mak kata antara amalan pekerjaan yang paling mulia di dunia adalah pendidik. Cikgu lah anak-anak yang sesuai dengan hampa-hampa anak-anak perempuan. Mak kata macam tu. Jiwa kita ni jiwa pendidik, dia kata. Kan mak masa tu dengan ayah ialah masa tu kan tak macam kita ni hujung jari je ilmu. Betul. Nak cari ilmu apa semua di hujung jari. Tapi mak dengan ayah bawa kami pergi tuition, hantar, bawa pergi tunggu kan. Jadi kalau ilmu-ilmu yang mak ayah memang tak dapat bagi, hantar pergi masjid untuk kan macam tadi mak kata kami tak bukan base ustazah kan. Tapi pendidikan agama, pendidikan Quran memang sangat-sangat diterapkan. Jadi bila maksud pun, bila mak cakap macam tu, tak apalah mak kata cik ikut mak dan alhamdulillah di sinilah kami sekarang. Di sinilah kami sekarang. Dan daripada cerita yang dikongsikan nampak sangat yang ini bukannya guru tu bukan setakat satu kerjaya, tetapi nampak sangat satu dah mengalir dalam darah. Dan semoga anak-anak didik menjadi manusia. Itu sahaja cikgu yang seorang cikgu inginkan. Saya bila cakap macam tu, anggukkan bukan di sebelah sini saja ya, di keliling. Ramai ni. Sebab dia cikgu ramai kat sini.
buat anda yang kenal Dina Nazir, tak pasal-pasal Dina Nazir bercakap dengan pertuturan yang elok hari ini. Ya, dia tak campur-campur language hari ini. Takut. Terima kasih cikgu-cikgu. Selamat Hari Guru. Terima kasih Wan. Selamat Hari Guru. Kami daripada keluarga Cikgu Abu Sama bin Haji Putih mengucapkan Selamat Hari Guru.